sekarang ni ada disediakan satu jenis debu yang dijual di kedai untuk digunakan untuk tayamum. Soalan saya, bolehkah kita gunakan debu tu secara berulang-ulang? Sekian, terima kasih. Sama. Type debu yang dijual, dia syarat debu ni, dia mestilah debu yang bersih. Sama ada kita ambil daripada tanah kering, kita ketuk dan kita buatkan dia sampai debu, dia jadi debu. Debu ni macam mana kita nak tahu debu? Yang kita tepuk, dia naik melayang. Mudahnya kita tengok bila di kampung atau di kawasan-kawasan pembangunan, lori masuk. Bila lori masuk, tayar belakang tu akan naik debu merah. Itu debu dia. Jadi debu ni boleh pakai, bukan kita satu orang. Kita ada debu, kita letak dalam sapu tangan atau dalam satu plastik, kita boleh tepuk, siapa pun boleh, banyak, ramai mana pun boleh. Cuma yang perlu kita jaga ialah bila dah kita tepuk, kita tak nak sebanyak debu. Jadi kalau nak bagi sampai muka kita tebal dengan debu tu dah jadi makruh. Kita tepuk, kita buangkan sikit dengan kita lagakan tangan kanan kiri kita. Kemudian kita jangan sapu di situ. Sapu di jauh sikit supaya tak dimasukkan semula debu yang kita guna tadi pada debu yang ada. Jadi macam kalau air pun kita jaga untuk mengelak daripada mustakmal, debu ni juga kita nak mengelak daripada mustakmal. Jadi kita tepuk dan sapu di jauh sikit, tak masuk balik dalam itu, maka orang lain nak guna pun tak ada masalah, boleh. Baik, itu jawapan Ustaz. Siti dari Sungai Buloh. Assalamualaikum Ustaz.